Rabbi zidna ilma wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawabi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma indak wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik. Allahumma innana du'afa'u wa qawwina fi ridaka wa khudh ila al-khair binawasina waj'alil islama muntaha rajaina bi fadlika ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi fid darain. Wa ba'd fa hadha syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil 'aini bi muhimmatid din. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalati wal hamdalati. Wassalati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun kemudian daripada itu, waw naibatun an naibatin. Waw itu ganti daripada yang mengganti. Karena wa ba'du ganti daripada amma ba'du. Amma ba'du ganti daripada mahma yakum min syai'in ba'du. Dua-dua tu ganti dengan wa ba'du. Maka wa ba'du sini bukan wa makna dan, makna ada pun kemudian pada itu. Amma ba'du. Ba'du mabniyun ala dhamm. Bina atas dhammah. Kerana huzifatil mudhaf huzifatil mudhaf wa nuwiya ma'nahu. Karena dihadzafkan mudhaf ilaih dia, huzifat mudhaf ilaih wa nuwiya ma'nahu, diniak makna. Wa ba'du ay ba'dal basmalah wal hamdalah wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada sifat ni. Fahada jadi jawab bagi amma, jawab bagi wa ba'du. Hadza mubtada. Jadi maqul qaw bagi jawab bagi wa ba'du. Kenapa masuk di atas atas fi'il yang mahdzuf, fi'lul qawlil mahdzufah. Yani wa ba'du ay wa ba'dal mas'alat basmalati wal hamdalati wassalati wassalami wassalati wassalami ala rasul wa alihi wa ashabihi fa aqulu. Jawab bagi wa ba'du. Forabitah jawab bagi wa ba'du. Ya, dasuk atas fi'il yang mahdzufah. Hadhihi maqul qaw bagi fi'il yang mahdzuf. Fa aqulu, maka aku akan berkata. Fa aqulu. Apa maqul qaw? Hadhihi, hadza, ini al-mustahbarah fi zihni ataupun hadzal kitab. Masa dia karya dulu baru dia buat ketebah. Fa hadza fa aqulu hadza syarhun. Huraian. Satu huraian. Ayya syarhin. Setiap-tiap syarah. Hadza syarhun. Nakirah ifadatul umum. Bukan satu syarah dah. Syarah. Umum syumul. Nakirah
li umumi syumul. Syarhun mufidun, syarah yang mufid, yang memberi faedah. Ala kitabi ay mufidun fi fahmin ala kitabi, memberi faedah pada memahami. Pada memahami lil idahi ala kitabi, pada memahami bagi keterangan di atas kitab aku al-musamma, kitabi al-musamma sifat kitabi, kitab aku yang dinamai bi qurratil ain. Bo tu zaidah li taqwiyati al-am, yang dinamo akan qurratul ain. Maka yang dia mau akan dia qurratul ain. Qurratul ain kalau tak ada boh namanya nasalah, maf'ul yang kedua bagi al-musamma. Yang dinamo akan dia akan kita aku akan qurratul ain, tapi dia majrur dengan boh zaid li taqwiyatil amil. Jadi nasak dengan bom fathah muqaddar. Istighalul mahalli, gaduh tempat tak nasak zahir itu karena bergaduh dengan harakatil harfil jarri zaid. Maka menepati qurratain itu yang kedua bagi musamma. Kita aku yang dinamo akan dia akan kita aku qurratul aini, ketetapan pandangan, dekatan mata, sejuk mata hati. Qurratul ain bi muhimmatid din, ketetapan mata dengan perkara yang penting di dalam agama. Dia nama kita tu Qurratul ain bi muhimmatid din. Yubayinu kitabi, kita aku yubayinu, dimulai yubayinu jadi ha lah. Ha pada dhamir mustati al musamma. Kita ini nama, kita aku yang dinamakan Quran itu hal keadaannya yubayinul murada. Jadi hal lain khas itu. Yang menyata ia akan kandok-kandok maksud-maksud, tujuan-tujuan. Itu dia. Syarah yang yubayyin hal kada kitab yang musamma tu yubayyinul murada, yang menyata akan segala murad, segala murad, segala yang dimaksudkan, yang dikandaki. Yang kedua wa yutimmu, atas pada yubayyin, dan menyempurna ia al mafada, akan segala faedah. Wa yahsulu, sifat lagi atas pada yubayyin, dan hasil al maqasid, yutimul mafad, menyempurna akan faedah, dan yang mahasi ia akan tujuan segala tujuan. Lagi itu pula wa yubrizul fawaid, dan menzahirkan segala buah-buah faedah natijah. Wa samaituhu, dan aku nama akan dia syarah ini bi fathil mu'in, namu oleh aku akan dia akan hadza, akan hadza syarhin atau syarhun mufidun, namu akan dia bi fathil mu'in, fathul mu'in bi syarhi qurratil ain, pada mensyarahkan, pada menghuraikan mata qurratil ain bi muhimmatid din. Wa ana, tawadhu dia, dan amu as'alullah, memohon akan Allah Ta'ala. Ibarat dengan fa'il mudhari' ini senantiasa memohon. La ni terusnya. Dia as'alullahal karima,
memohon akan Allah Ta'ala yang maha murah, Al-Mannan yang maha melimpah ruah. As'alullah al-karim al-mannan. An ya'umma, minta akan bahawa meratai ia Allah Ta'ala al-intifa'ah, bahawa meratai ia bila tu hewi jadi meratai al-intifa'ah, akan mengambil manfaat bihi bihadza syarhi allati bihadza syarhi ma'a mata Qur'an ayat tadilah lil khassah, bagi orang yang berilmu pada hawa banyak dah, bagi tertentu. Nah, jadi orang apa tahu banyak dah. Wal amah, dan orang baru belajar, orang umum, orang ramah. Kita. Siapa dia tu? Al khassah wal amah. Bayan pada al khassah wal amah. Atau apa? Takluk mazhar. Hal kada al khassah dan amah kainaini, yang adalah kedua mereka, yang adalah kedua-dua tu minal ikhwan, daripada segala saudaraku. Nah, kalau ikhwan iaitu saudara fiddin, kalau jamak ikhwatun akhun bin nasab, tu beza. Jamak ikhwan daripada apa? Ada apa dah? Akhun, jamak ikhwan iaitu ikhwan fiddin. Kalau kata jamak min ikhwati, saudara-saudaraku, kena saudara pada nasab, pada keturunan. Tengok tu, qauluhu yubayyinul murad, ay yuzhirul makna, yang zahir ia akan makna al murad min alfazil matni, daripada segala kata-kata di dalam materi dia. Tu dia Qur'an ayat itu. Wa yutimmul mafad bi dhammil mim ismu maf'ul. Yutam wa yutimmul mafad, yakni yukammilul makna, tu yutimmul mafad, menyempurna akan makna dan pengertian al mustafad mimma marra. Tu makna dia. Wa ana as'alu, dia bahas ilmu bayan ni, dan aku minta. Katanya qaddimal musnad ilaih ana as'alu, apa pula dah as'alu fi'il sekali dengan ismu musnad dah, tapi dia kurang gitu. Qaddimal musnadu ilaih qasdat taqwiyah, kan wa as'alullahumma, tapi sebut anna lagi. Dhamir mustatir dalam tu maf'ul bagi dia dah, tapi ana jadi mubtada. As'alu dhamir mustatir takkid bagi ana, rojok san. As'alu jadi mula di khabar. Da ammo apa minta. Dia nah. Kita tegri gitu sini, pendek sikit. Di qas di nak tahunya apa ibarat macam ni, kerana berkandak bertujuan at-taqwiyah, taqwiyatul hukm. Amo minta sungguh-sungguhnya, itu dia. Taqwiyatul hukm, al-hukmu su'alu apa? Su'alun naf. Amo minta sungguh-sungguh minta. Nah, daripada Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala minta sebenarnya nak. Mau kepada apa? Dikrol isnad tu akan umum al-intifa. As'alullah an ya'umma al-intifa. Minta akan Allah an ya'umma, tapi musdah jadi maf'ul yang kedua bagi as'al. Minta akan Allah. Ambo ni
Amba minta. Ha, tu kalau nak cakap habis ah. Amba ni amba minta. Dia mana takkik lah. Ha, minta ayya umma as'alu umumal intifa'. Ha, tu dah. Minta umum manfaat bihi bihadza syarhi lil khassah wal ammah. Tengok apa dia al khassah. Tak ada gaya. Al lil khassah al-lam zaidah wa ma ba'daha mansubun akan al khassah. Wal intifa' mansubun bi isqat al-qadir. An ya umma al-intifa', bahawa umum ia syarat ni akan intifa', ai bil intifa'. Al-murad bil khassah al-muntahuna, orang yang kebocok ke di dalam ilmu, orang ilmu tinggi dah, tu maksud al-khassah. Nah, dia dhabit kandak dia tu. Al-khassah wal murad bil khassah huna al-muntahun wal mutawassitun. Al-muntahun dan mutawassitun dikatakan al-khassah. Wabil ammah al-mubtadi'un, orang baru belajar. Aduh. Wa ayyuskinani, dan apa wa na asullah ayyuskinani atah pada kata ayya umma, minta akan Allah bahawa menepati ia Allah Taala akan daku bihi bihadza syarhi, menepati al-firdaus, jannatul firdaus. Minta betul situ. Pasal apa dia minta al-firdaus? Kerana ada hadis Nabi kata, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Dan apabila nak minta ke syurga, jangan minta hak lain, minta jannatul firdaus lalu dah. Belah budak pun. Nah, minta jannatul firdaus lalu. Fi daril aman, di negeri senesa, wahia jantul al-firdaus al-jannah wa ya mustamilatun wahia, mengikut datuk ni surahnya, jannatul firdaus ni melengkapi ala sab'i jinanin, atas 7 syurga semua hak firdaus ni. Afdaluha wa awsatuha al-firdaus, tinggi sekali dan sederhana dia al-firdaus. Wa jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul na'im, jannatul adnin, darus salam, darul jalal. Enggak lagi 7 syurga ni. Bila minta hak tinggi boleh beluk laku hak rendah tu. Fi daril aman, di negeri aman, hiyal jannah. Pasal apa bila aku minta gitu? Innahu ni jumlah fi quwwatit ta'lil. Atau kalau nak ilak mahzun, wa innama as'alullah al-iskanani al-firdausa daril aman, fi daril aman. Innahu kana bahwasanya Allah Taala, tu orang panggil nyulah fi quwwati ta'ala. Kana bahwasanya Allah Taala apa? Innahu akramul innahu apa tu? Karamun karim. Akram. Innahu akramu karimin, yang amat mulia daripada, yang amat bawah daripada segala yang bawah. Akramu karimin wa arhamur rahim, yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Habis kat tu. Nah. Tu sekatu ke dah?
habiskan. Kata itu situ kan mana dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allif artinya aku menyusun, aku mengarang. Wal ismu pada kata bismillah mustaqun minas sumuwi, dipecahkan daripada perkataan masdar dia as-sumu. Asal kata itu sumu. Wa huwa as-sumu al-ulu, ketinggian, tinggi. Asal mana dia? La minal wasami, bukan makna wasam daripada abad wasam, wa wal alamah dak. Habiskan tu. Nah. Dia mata dia duduk mana? Habis sekali dah. Kau duduk hal lain dah tu. Wallah tu situ dah tu. Siapa wahwal alamah. Habis kat tu. Hurayan ismu sekat tu ya dia sudah. Qauluhu summal qasru lain tu. Hadap dalai tu. Dia. Qauluhu ai u'allif. Bila disebut bismillahirrahmanirrahim, ai u'allif. Artinya aku menyusun, aku mengarang. Qauluhu ay alif hadza bayanun li muta'allaqil ba. Alifuni datang dia mendatangkan itu menyatakan tepat gantung tempat sakau bo kata bismi dengan nama dengan tu apa tujuan dengar kita gantung mana aku mula aku mengarang dengan nama Allah. Nah. Limuta'allaqil ba binaan ala annaha annal ba, pada kata bismillah tu asliyatun, ba asliyah. Ya. Apa makna asliyah? Haraja sungguh, bukan zaidah dah. Nah tu ba padahal tak care lagi, ada makna harfu jar. Nah tu. Maka bila ba asliyah dia ada banyak makna ba. Bil basta'in wa awid wa al-siki, bo makna isti'anah dan makna ta'wid tukar. Apa makna ilsaq, basta'in wa awid al-siki. Nah bil basta'in wa awid wal al-siki. Makna bo makna ilsaq, tapi sini dia kata bo dengan makna bo asliyah harajah sungguh-sungguh. Makna dia wa qaddarahu fi'lan, dan musannif mentakdir akan muta'allaq dia. Wa qaddarahu mentakdir ya musannif akan dia akan al muta'allaq bagi bo tu. Agar fi'il dan mula muakhiran khassan bismillah. Muta'allaq dia kira u'allif. Takdir alif pun dia. Nah, dan takdir pula fa'il alif. Tak nyata takdir isim dak, muallif pun dak. Dan tidak nyata takdirkan dulu dak. Kaedah muta'allaq yang kena duduk dulu pada muta'alliq. Nah, tempat bergantung dia kena dulu pada yang nak bergantung. Nah, tapi di sini dia sebut bismillah baru takdir alif. Takdir dia tu. Dan terkedi pula fi'il. Pasal apa? Kalau katanya wa qaddahu fi'lan muakhiran khassan li anna ma dzukir. Mana takdiru fi'lan muqaddam muta'allaq tu fi'il, kena takhir fi'il khas tu
huwal aula fi takdiril muta'allaq. Itu dah yang terutama pada mentakdirkan tempat bergantung, tempat berkait muta'allaq bagi huruf jar ni. Wa amma aulawiyatu kaunihi fa'ilan. Adapun keutamaan keadaannya, keadaan muta'allaq al-muqaddar tu fa'il, takdir fa'il tu, wali annahu wal aslu fil amal, asal pada mengamalkan ma'mul, amalkan fa'il maf'ul fa'il mutada apa isim tak beramal. Dia orang gagah mula apa buat teh. Wa amma aulawiyatu kaunihi, keutamaan keadaan muta'allaq itu fa'il khas u'allifu. Tekan dia ab tadi udak. Ab tadi dunia umum sebut u'allif khas. Mengarah. Bali ayatil maqam, karena meraingkan akan keadaan. Hijab apa ni? Menulis. Apa panggil menyusul kedai alifu. Kalau kata nak nyaku, ahrusul arda, aku menyaku gali tanah ni dengan nama Allah. Kalau kata nebah, bismillahirrahmanirrahim, aqta'us syajara. Wa apa? Wan nabatat, aku potong buah kayu ni. Tumbuh-tumbuh tu. Itu tengok keadaan yang dikanaki mula bismillah tu kijab gapo. Maka kedi khas tu aula. Sini dia nak mengarah wa alif. Tu dia. Di huruf di sisi huruf. Fi takdir mu'allaq. Amma li anna kulla syari'in dengan tiap-tiap orang yang mengarung, yang bekerja fi syai'in, tiap-tiap orang yang masuk kerja pada sesuatu perkara. Dalam itu lagi yudmiru fi nafsi, mestinya menyembunyi dalam diri dia lafza ma kanat at-tasmiyatu mabda' Allah, menyembunyi akan perkataan, akan lafaz, akan cakap apa. Makanat bagi yang adalah ia, yang adalah bismillah tu penmula baginya. Dia tak sebut aku nak nyaku bismillah, tak ada sebut. Terkedai lah. Tak sebut. Fal katib, maka penulis yudamiru, menyembunyi ia lafaz aktubu, wal muallifu yudmiru u'allifu. Tu maknanya menyembunyi, tak sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kandak dia tak sebut. Mana molek terkedih tu. Tu dah. Wali isy'ari ma ba'dal basmalah, dan supaya dapat mengetahui, dapat erti, dapat seru ma ba'dal basmalah bihi, akan perkara yang selepas bismillah ni. Yang bismillah dengan sahabatnya tu gapo dia? Basmalah bihi fa huwa qarinatun. Itulah tanda. Beritahu kata lepas bismillah gapo dia buat? Kalau mengarah maknanya kedai alifu. Kalau nyaku je kedai ahlusul arba, kena kedai. Maka dia idmar perkara tu tak nampak. Bihi fa huwa qarinatun alal mahdhuf. Wa amma aulawiyatu kaunihi muakharan, apa terkedai dia, tak kedai dulu. Tak kata u'allifu bismillahirrahmanirrahim, aku mengarah dengan bismillah. Apa tak kedai dulu. Dia muakharan kedai dia. Faliyakuna ismuhu ta'ala, supaya adalah nama Allah Ta'ala. Faliyakuna ismuhu ta'ala muqaddaman, jadi penduluan, yang mendului. Muqaddaman zikran, didulukan sebuah sebutan pada sebut dia. Muqaddaman zikran, didulukan dia. Zikran di segi sebutan. Nama tu khas mata dulu.
fa yuwafiqu maka sepakat fa yuwafiqu taqaddumu maka muwafaqah mendulukan musamma iaitu Allah wujudan di segi ada. Allah Taala lah yang mewujud. Wali yufidul ikhtisas dan supaya berfaedah akan ketentuan mula dengan nama Allah, tak ada mula dengan lain. Al-ikhtisas li anna taqdimal ma'mul ikhtisas ketentuan. Kerana mendulukan ma'mul bismillah muta'alliq tu. Ma'mul yufidu memberi faham, yufidu memberi faedah ia takdimul ma'mul indal jumhur, di sisi jumhur, di sisi segala ulama, di sisi banyak ke ulama. Yufidu takdimul ma'mul yufidu indal jumhur memberi faedah akan dia akan ikhtisas. Yufiduhu memberi faedah takdim makmum tu memberi faedah akan dia akan ikhtisas. Ikhtisas apa? Ikhtisas al-takdim bismillah. Ikhtisas akan menentukan permulaan dengan nama bismillah. Tapi tu sebut bismillah dulu tu. Wal makna dan artinya innal bada'ata. Sesungguhnya permulaan ini la tatimmu tidak sempurna permulaan ini nak usuk hingga akhir permulaan kerja nak usuk la tatimmu illa bi ma'munati ismihi ta'ala malika dengan buat pertolongan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi maka padanya fi taqdimil ma'mul iaitu bismillah alal amil iaitu muta'allaq dia tu. Muta'allaq dia tu. Raddun itu menunjuk di atas menolak ala man ya'taqidu atas mereka yang berpegang dalam hati mereka annal bada'ata bahasa permulaan kama takunu bismillah seperti adalah permulaan itu dengan nama Allah takunu aidan bismi alihatihim. Ada juga namakan permulaan dengan nama ni Tuhan mereka itu. Wa hadza yusamma qasru ifrad. Qasar ifrad habis tu. Qasar ifrad mana? Tak ada boleh tu mula dengan lain malaikat hanya yang mula dengan Allah, tak boleh dah lain. Maka sebut bismillah. Muta'alliq dulu pada muta'allaq. Waraddun dan juga menolak alaman ya'taqidu annaha yang berpegang bahawa al-bada'ah annaha annal bada'ah bahasa permulaan la takunu bismillahi tidak ada ia dengan nama Allah wa innama ya'taqidu waraddun alaman inilah alaman ya'taqidu annaha la takunu tidak adalah bahwasanya tidak ada ya bada'ah bismillah wa innama takunu bismi alihatihim kadahriyah. Puak dikok jadi apa-apa dalam masa yang jadi gitu jadi sendiri dia. Kadahriyah al-munkirina qasru ifrad. Al-munkirina wujudihi ta'ala. Orang ingkar akan ada Tuhan maka dia memula dengan patung-patung berhala-berhala dia tu. Maka dengan nama Allah menunjukkan kita ingkar akan mula dengan yang lain daripada nama Allah. Dengan makna itu juga kita i'tikad dengan kata bismillah ni kita i'tikad Allah ada. Menunjukkan Allah ada. Tidak itu kan kalau tak ada kita tak mula. Ad-dahriyah al-munkirina wujudi yang mengikam mereka itu wujudahu ta'ala. Wa hadza yusamma qasru qalbin. Tengok rad. Wa raddun aidan dan menolak juga atas yang memulai dengan bismillah dan tegi muta'allaq
tempat muta'allaq ba tu kedia ni. Nah, menunjuk di atas menolak alal mutaraddidina, di atas orang yang bergonyang-gonyang, orang yang syok ragu baina antakuna bismillah atau bismi alihadim. Nak ulah kat mana so? Maka kita bawa bismillah lalu tak boleh mula dengan hal lain dah. Wa hadza yusamma qasru ta'yin, menentu ta'yin. Ya, qasar simpan ada yang ditentukan. Nah tu qasru ta'yin. Qasru qalbin, balik hati dia kok ni, mari kok ni. Mari kok nama Allah Ta'ala saja. Qala al-allamah as-sabban. As-sabban ni tu hai kita Ajmuni. Mata apa? Syarah antai al-fiqh. Tak besar kali. Katakan summal qasru huna, simpan di sini pada memula dengan nama Allah ni, ghairu haqiqiyin, bukan qasar hakiki. Pasal apa? Li ta'adzuril haqiqi, kerana tak boleh nak kata qasar hakiki pada qasar sifat. Qasar sifat menentu sifat alal mausuf. Kama huna. Fa innal makna, karena makna sini qasul ibtila, menyimpan akan formula, akan bermula ala kauni atas keadaannya, atas keadaan simpanan formula itu dengan nama Allah, la yata'addahu, yang tidak melafawi akan dia, yang tidak melafawi akan qasru alif tidak ni, akan dia, akan Allah Ta'ala ila kaunihi bismi ghairi, tak melafagi kelainan. Wa in sabata lahu, jika sekalipun sabit baginya awsafun ukhar, sifat yang lain, Ar-Rahman Ar-Rahim dua tu ya dah. Ada sifat lain lagi? Sifat yang lain lagi ada lagi. Apa? Al-Qadir, Al-Azim, Al-Jalil semua. Tapi bismillahirrahmanirrahim saja. Awsafun ka kaunihi, seperti keadaannya fi zibal, juga seperti keadaan di dalam zibal. Ada sifat lain lagi nama. Habiskan tu. Hari ni tu bahasa ni tak sahaja. Nah, qasah dah. Bismillah. Wallahu. Sekat tu. Nah. Qauluhu summal qasru huna ghairu haqiqiyan. Hak tafsir ni. Kita baca tiga tu. Qasar menyimpan huna atas nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan hakiki. Karena ada sifat banyak lain lagi. Apa arti? Boleh kata ghairu haqiqiyan. Baru Datuk Sabban ni goyak semula. I'lam, ketahui olehmu ayuhat talib, annal qasra, menyimpan dan menentu ada apa dah? Ada kismai. Menyimpan menentu sesuatu pada dengan bagi sifat sesuatu menyata kepada sesuatu ni ada dua bagai. Hakiki, ghairu hakiki. Wal awwalu takhsisu amrin. Qasar hakiki menentukan satu perkara bi'akhad dengan perkara yang lain, min jami'il wujuh, pada sekian pihak, sekian jalan, setiap apa, itu orang panggil hakiki. Ini qasar dengan Ar-Rahman Ar-Rahim saja nama Allah. Sedangkan sifat dia banyak lagi. Pada sebut tes sini lah, bila kata ambil qasar ghair hakiki. Kalau qasar hakiki sebut apa? Satu kata tapi merakumi akan segala. Itu orang panggil qasar hakiki. Min jami'il wujuh wala yakhlu imma an yakuna min qasri awsafin. Maka jami'il wujuh tak sunyi, kadang-kala menyebutkan segala wajah di segi sifat dia tu. Lama sikit ni tawar ni. Tu dia. Imma an yakuna qasrul mawsuf ala sifatihi. Nahu ma zaidun illa katibun. Tak ada makna lain dah dia, katib saja. Tu hakiki. La sifata lahu ghairuha.
tidak ada sifat bagi Zaid yang lain pada itu. Zaidun kadibun. Wa huwa azizun la yakadu yujad li ta'azzulil ihatah bi sifatis syai' hatta yumkinu isbatu syai' minha. Maka hak tu payah nak dapatlah, nak tahu kata tak ada sifat lain orang tu sore tu. Tu dia. Itu hak hakiki. Hak ghair hakiki sebut satu sifat, bersifat menentukan. Tapi ada sifat lain banyak lagi. Habis. Wallahu bismillah, lafaz Allahu tu alamul lidzatil wajibil wujud. Kita mengaji semua dengar ni. Pandailah katanya. Allah namu bagi zat yang wajib ada. Nah, tersilar dalam hati kita seperti hari orang arifin itu, takut tak ada payah tu. Cerak kita pandai surah belaka. Allah namu bagi zat yang sungguh ada, wajib ada, mustahil tak ada. Wajib sini wajib tu lah, wajib ada, tentu ada. Sungguh ada, mustahil tak ada. Maka dikanak wajibil wujud kita bila kata ada wajibil wujud, ada lawan dia jaizul wujud. Kalau kita Allah jua yang wajibil wujud, nawi tahakku dalam hati kata kita tak ada. Tu. Dia. Orang suruh belik. Tak ada kan ada cokoh aku ngamu. Nah. Kalau gitu wajibil wujud dengan makna wujuduhu duk lazi paqiyamuhu bi nafsi. Nah, la yujiduhu ghairuhu, tidak mengadakan akan dia oleh yang lain. La yakunu wujuduhu ibtida'un. La yakunu wujuduhu intihaun. Nawi tahakkuk dalam hati kata ketika kita kata wajibil wujud, la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan yang wujud. Aku dah kata kita ni orang panggil jaizul wujud. Nawi masuk tu ya dalam hati. Baru engkisar kita lemah. Tak ada sekarang bu. Kalau nekat lajak takut tak masuk dalam hati tahu kita. Wajibil wujud yakni ada Tuhan, tidak diciptakan oleh yang lain, tidak tupai benda lain, tidak ada permulaan bagi ada, tidak ada kesudahan bagi ada. Kalau gitu zat yang apa sebut tersilah boleh, dialah yang bersifat dengan segala sifat kamalat yang tidak terhingga bila bagi kita, bagi manusia, bagi makhluk. Hatta Nabi sendiri pun mengaku. Kalau Nabi tak mengaku, Nabi tak berdoa la nuhsi sana'an alaik. Kami tak gerak, tak kuasa nak menghengkarkan puji sungguh Tuhan dengan segala sifat kamalat Tuhan, tak kuasa. Maka kembali Nabi sekali Tuhan, anta kama asnaita ala nafsi. Engkau bagaimana engkau puji tak tadi, engkau banyak orang sifat tu engkau jual yang tahu, kami tak tahu. Itu menunjuk kata hamba yang inkisar dan lemah sengerti, yakin kata ada dia tak ada. Tak ada kan kalau Tuhan tak mengada, tak ada kita. Duk kekal gini pun dikekal oleh Allah Ta'ala. Yang wajibil wujud ada apa? Ialah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Alamun ala zat al-wajibil wujud. Tengok dalam. Nah. Wallahu alamun, qauluhu wallahu alamun bil wad'i syakhsi. Nama dengan hatare cara kecek gitu dah. Alam bil alam. Nam. Alam bil syakhsi. Nama satu. Nama bagi kita nama tu alam syakhsi. Nama Hasan, nama Husain, nama Daud, nama Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman tu alam syakhsi. Alat tahqiq, alamun yakni alam syakhsi. Atas kaunya tahqiq. Li anna musammahu tuan namu muayyanun tertentu Allah. Nah, tak ada sama rekod lain tak ada. Li anna apa? Musammahu tuan namu. Nah, muayyanun tertentu. Mawujudun ada
kharijan, pada kharij, pada luar fikiran. Ada sungguh. Itu bahan di atas nama dan alam tak ni. Lakin la yajuzu an yuqalu dhalik. Tetapi dia harus bahawa kita berkecek akan demikian illa fi maqamit ta'lim. Mana? Alam syakhsi, alat tahqiq. Musamma dia tentu ada luar fikiran, bukan kharijan aniz zihni. Fikir kata ada sungguh tu dia. Bukan ada lebih fikiran saja dak. Lakin la yajuzu an yuqal zaifi illa fi maqam ta'lim hadaran min ihami makna syakhsi. Tempat tak boleh kata malaikat tempat mengajar tempat hurai gini nak kata Allah alamun asyakhsi jangan. Alamun ala dzatil wajibul wujud. Nama di atas zat yang wajib tentu ada. Dia. Dan nak kata nak suruh lagi kata alamun syakhsi. Jangan suruh tak payah pak orang ramai. Takut keliru kata nama bagi perseorangan. Jadi alam syakhsi bukan. Tapi digawat ialah Allah Tuhan itu personal nama Allah. Alam syakhsi panggil. Tapi Datuk ni dia tak sih. La yajuzu an yuqalu zalik. An yuqala Allah alamun bil wad'i alamun asyakhsi. Dengan hatar dia bahasa alam syakhsi tak. Kerana hatar dia nama Allah ni Allah royak dia kata nama Allah. Dan ada kait sebut anallahu allazi la ilaha illa huwa illa ana. Ada. Bukan waduk orang letak gitu-gitu bercakap pasal manusia tu tak. Ada. Bukan baru letak tak. Takut pergi mafhum gikok tu. Habis tu bilang kami ta'lim hadaran min ihami makna syakhsi. Makna bagi seorang baru letak orang letak kita. Orang letak nama anak dia gitu orang panggil alam syakhsi tu. Ia makna syakhsi al mustahil yang tidak dan dak. Dia mustahil dak dan tidak bagi Allah Taala tu. Karena nama Allah Taala sekali kidai dengan nama dengan zat Tuhan tu. Kemudian letak waduk ke mana? Bila kata alam syakhsi waduk letak nama. Sampai dia letak. Dan Tuhan beritahu nama dia sedia kala. Anallahu allazi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati dzikri. Dia royak Nabi Musa. Nabi Muhammad begitu juga. Ada. Bagi Nabi Muhammad mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan surah Nabi kata qul huwa alladzi khalaq tu Allahu ahad. Tu royak nama bukan letak. Maka kalamullah qadim. Apa ya tu? Dilalah dia tu. Kalam qadim. Dia kalau dah. Bila kata qadim jangan mari koyak bila jangan. Hak tu mata hak ime sebab ilare kalau mari mata baca qul a'u qul huwallah ludah kiri selalu. Setan nak kacau. Al-wajibul wujud yang tentu sungguh ada tidak tak ada sama sekali. Wajibul wujud ni sungguh ada artinya tidak dicipta oleh yang lain, tidak ada formula bagi ada. Tidak bersifat dengan sifat kamalah. Wa asluhu asal fa Allah. Tu tiba lapa takrir di segi tata bahasa. Lafaz Allah ta asluhu apa? Ilahun. Asal dia ilahun. Jadi Allah wa huwa ilahun ismu jinsin. Dia kata ilahun isim jenis likulli ma'budin. Bila kata ilah isim jenis bagi tiap-tiap yang disembah.
Maka kita kata tiap yang disembah nama Allah bukan tiap yang disembah bukan tiap yang disembah. Kalau tiap ada banyak. Summa urifa kama dia dimasuk ising tanda ma'rifah ta'rif dengan al. Ada al wa huzifat hamzah. Dimasuk alif lam wa hamzah tu baik. Summas amin. Jadi Allah. Itu dia. Nah, asal huraiya di segi qawaid an-nahwiyah. Nah, dia. Summas tu'mila kama dia digunakan apa Allah itu fil ma'budi bihaqqin pada yang disembah dengan sebenar. Apa makna hak? La ghairuhu. Nah, tak ada hal lain sama sekali. Wahwa Allah al-ismul a'zam indal aksar. Diisi banyakkan nama Allah itulah nama Tuhan yang Maha Agung. Nah, tengok tu qauluhu al-ismul a'zam indal aksar wa ikhtaran Nawawi dalal. Memilih oleh Imam Nawawi rahimahullah annahu annal ismal a'zam al-hayyul qayyum. Imam Nawawi kata nama azam al-hayyul qayyum. Fa in qila maka jika dibuat soalan ditanya inna min syartil ismil a'zam, sesungguhnya jika soal inna min syartil ismil a'zam, sesungguhnya setengah daripada syarat nak katakan isim azam annahu bahwasanya idza du'a subhanahu wa ta'ala apabila didoa akan Allah subhanahu wa ta'ala bihi bismil azam ajaba wa idza su'ila bihi apabila dipohon diminta dengan nama Allah azam u'tiya wa hadza laisa kadzalik, ini bukan begitu. Bagaimana boleh kata Allah ismul azam? Faqad yad'u, maka sungguh telah berdoa katsiran bihi wala yustajabu du'auhu. Nak jawab kan? Itu dia. Jawab soal ni nak jawab je ni, bukan nak buat soal main-main. Mungkin buat sikit tak jawab juga. Fal jawab inna lid-du'a'i sabai bagi segala doa tu adaban, ada adab, bibar apa adab, wa syurutan dan bibar apa syarat. Kalau kita berdoa kena ada adab, ada syarat, ada bibar apa syarat, wa syurat, wa syurutan. La yustajab doa, tidak diterima akan doa illa biha bisyurut wal adab. Wa awwaluha, pertama adab dianya islahul batin, cuma molek baik dalam perut kita tu batin. Bil luqmatil halal, molek batin dalam perut kita dengan suapan yang halal berlaku. Lima kila kerana boleh dia wawancara ni kerana dikatakan, diberitahu ad-du'a miftahus sama. Doa ini anak kunci langit, miftahus sama. Itu dia. Wa asnanuhu, gigi anak kunci. Asnanuhu asnanul miftah, gigi anak kunci kan? Anak kunci ada gigi-gigi. Nah, gigi dia tu. Luqmatul halal, suapan yang ditelan halal belaka. Maka bersuap tadi maka halal belaka. Wa akhiruha, akhir bagi syarat doa al-ikhlas, bersih kerana Allah. Wa hudurul qalbi, dan hati berdoa tidak lalai ingat Tuhan, bukan ingat benda yang meminta berdoa. Aduh. Kalau duk capur
tak suci, jangan kata apalah. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah firman Allah Ta'ala, fad'uhu, berdoa olehmu akan Allah, hal kada kamu sekalian tu mukhlisin lahuddin, bersih hati kamu kerana Allah Ta'ala semata-mata pada agama. Wa kama qala Sayyid Musa alaihi salatu wassalam, seperti berkata Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, bagaimana Allah Ta'ala firman kepada Musa, in aradta, riwayat peristiwa pada Nabi Musa, hadis Allah Ta'ala firman kepada Musa, hei Musa, in aradta an yustajaba, jika mengenaki engkau bahawa diperkenankan bagi engkau doa uka, an yustajaba, diperkenankan bagi engkau doa uka, fasad batnaka, pelera olehmu akan perutmu, batinmu, anil haram, daripada perkara yang haram, daripada segala perkara yang haram, daripada yang haram, alih al-jinsi, jenis haram semua alih, jangan masuk dia perut mesti abu, sikit pun jangan, istighraq. Wajawa rihaka fasun batnaka anil haram, wajawa rihaka anil asa, segala anggota pelera daripada segala dosa. Habiskan dua kali hak saya pada Nabi Musa. Wa qala sayyidi, dan berkata ketua kami, guru kami, Abdul Qadir Al-Jailani, kata ni oleh kapak Al-Qadir Jailani ni, Jalan ini katakan Allahu, bermula lafaz Allah, alismul a'zam, nama yang maha agung, wa innama yustajabu laka, sungguhnya diperkenankan bagi engkau, idza qulta ya Allah, apabila engkau kata hei ya Allah, wa laisa fi qalbika ghair, padahal tidak ada dalam hati engkau lain pada Allah. Itu dia, baru diperkenal ya Allah, tak ada ingat lain asal. Walihadzal ismi khawasun, dan sabit bagi nama Allah ni, bapa Allah ni, nama Tuhan, bebat apa ketentuan, wa ajaibu, dan bebat apa perkara yang menakjub, yang ajaib, minha, padanya, anna mandawama, bahasa mereka yang berkekalan alaihi, atahnya, ataman, fi khulwatin, di dalam tempat sunyi, mujarradan, hadiat sunyi, hati tak ada ingat orang lain, bi an yaqula Allah Allah, hatta yaghluba alaihi minhu hal, akan duduk tempat sore tak ada biada, Allah 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 Allah, bibat apa banyak, dia tak ada itu dak. Yaghlubu alaihi halu, hatta yaghlubu alaihi, hingga memenangi lafaz Allah alaihi, atau orang itu minhu, daripada apa, daripadanya, daripada Allah Ta'ala, oleh hal, daripada lafaz Allah halu, minhu halu. Annaman ni, annaman dawaman alaihi fi khulwati mujarradan bi an yaqula Allah Allah, hatta yaqulu alaihi min halun syahada. Jawab apa, jadi khabar bagi anna, bahasa mereka yang mengkala begini dalam tempat lama, dalam tempat sunyi, hingga mengatasi dak dia tu baik Allah Allah sama tu baik dia mulut dia tu. Dia akan dapat menyaksi ajaibal malakut, segala ajaib di dalam malakut ni dia akan dapat melihat, dapat menyaksi. Wa yaqulu, dan berkata ya bi iznillah li syai,
dan dia kata kepada sesuatu dengan izin Allah, kun adalah, maka adalah benda tu. Tu. Apa maksud? Cikgu. Nah. Duk sunyi. Keluar ni. Tengah orang dia bila awak keluar je kali dari tanah gitu-gitu gini. Ya, ada hak temung dalam kitab Ihya Syarah Minhajul Abid. Rumah kita sore duk le keluar, tak boleh buat apa. Anak bini tidur habis. Duk le bilik sore. Dia mau tidur dalam itu duduk luar. Tak ada biada dengan malam. Boleh ke dakwah? Keluar dah tu. Tak ada biar apa. Kodai yang rok. Paling rendah. Paling tinggi sikit. Kita ada banyak bilik rumah kita. Bilik satu. Bila kita kunci, tahu dah. Anak buah tak ada biar kacap sekarang. Keluar dari itu. Allah, 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 Allah. Tu. Tapi jangan gaduh. Nak apa-apa. Nak ingat suhai tak lupa ya. Jangan mari menggalai, balik. Allah, 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 Allah. Orang panggil zikir ni banyak kebanyakan orang tarikat Naqsyabandiyah. Keberkatan dia. Nah. Dia akan dapat menyaksi ajaibal malakut. Dan dia akan kecek dengan izin Allah. Dia tak kecek sesuatu. Wa biiznillah, biiznillah yaqul li syai'. Dia kata sesuatu kun. Hati dia nak benar tu dah. Nah, ngokkan Allah, maka adalah tu. Habis kata. Nah, mulut dia berkatlah. Tapi dia tak kata ikut say. Nah. Wa dzakara ba'duhum anna man katabahu fi ina'in. Ni orang wahbi silakan ni. Tengah mereka itu menuliskan nama Allah di dalam pejan. Bihasabi ma yasa'u li ina'in. Dengar tulis di bekas tu Allah Allah penuh dapat Allah dengan nyata. Kan? Ma'aisan warasya bihi wajhal masru'. Ni ambil air basuh. Ambil sapu mericik atas muka orang yang jadi penyakit. Penyakit tak khabar lah. Penyakit saya tak penyakit apa tu. Nah. Wajhal masru'. Apa? Harak tu harak. Ahraka. Ahraka. Biiznillah. Nah. Apa? Terbakar dengan izin Allah akan syaitan hak buat jadi dia tak khabar. Ini goyak lebih ada tu ni. Wa man dzakarahu sab'ina alf marrah. Orang zikir Allah 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 70,000 kali. Fi maudhi'in khalin anil aswat. Pada tempat yang sunyi daripada segala suara. Duduk dia. Dia tu tak bunyi suara apa. Tengah malam kan. Nah. La yas'alullah. Orang ini tidak meminta ia akan Allah Ta'ala sesuatu illa u'tihi. Mereka memberi ia diberi illa u'tihi. Diberi akan dia minta. Tu. Wa man qala, ni kalau boleh berjaga. Nah. Wa man qala kulla yaumin ba'da salati subhi. Huwallah sab'an wa sab'ina marratan. Ni boleh buat tu. Nah, tak ada kejut sangat. 77 kali. Huwallah. Jangan ingat kata zikir la ilaha illallah ni dia betul tu. Huwallah. Kita ni ngaji dah mudah. Huwa siapa dia? Tuhan lah, Allah lah. Huwallah. Sab'an wa sab'ina marratan. 77 kali. Ra'a akan melihat dia barakatah, akan keberkatnya fi dinihi wa dunyahu. Pada agama dan pada dunia. Wa syahada fi nafsihi asya'an ajibatan. Dia dapat menyaksa rasa dari diri dia akan perkara yang menyeronok, menakjubkan akan dia. Perkara pelik-pelik.
Tapi ingat kalau buat le apa pun jangan pamerlah. Tak tahu pamer, tak tahu siap. Boleh buat nak siapa. Cukup tu kat tu sudah. Mengikut tu pasal gitulah. Buat. Tak aku buat matu begini. Jangan tu. Hebat kalau macam gitu. Buat masing-masing buat. Apa yang boleh syukur kepada Allah. Tak ada kena. Aku buat mu buat tak? Aku buat boleh tak? Jangan. Ada jadi pun ada penyakit itu. Habis kat tu dah. Jadilah. Wala yusamma bihi ghairahu. Walau ta'annutan. Jangan. Jangan tak nama moga lain Allah ni. Wala yusammi bihi ghair. Tidak dinamakan dengan Allah akan ghairuhu. Bal yusam ban summiya nafsahu bihi qabla an ya'rifahu. Bahkan Allah Ta'ala menamakan zatnya dengan Allah tu sebelum daripada mengenai akan dia akan segala makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Belah di awal kita nak baca ni tu. Nah, jangan naklah siapa depak dia nung lagi nah. Allah. Allahumma fa'alna. Rabbana amanna. Keluar gunung sana kita tunggu kita muka ayat itu. Umur